Desi di sini. Akhirnya SPRM membuka kertas siasatan mengenai perjanjian yang bernilai RM1.1 bilion yang dikatakan terkait dengan bekas Menteri Kanan. Ya, kalau kita tengok di dalam media sosial, orang menyebut Rafizi Ramli lah, kan. Tapi apa yang dinyatakan di dalam akhbar online, mereka tidak menyebut nama tersebut. Tetapi kalau kita melihat di dalam sembang-sembang di dalam media sosial, mereka mengatakan yang Menteri Kanan itu, bekas Menteri Kanan itu, Menteri Kanan ke Menteri Ekonomi? Bekas Menteri Ekonomi, iaitu saudara Rafizi Ramli lah. Saya tak terkejut langsung, tuan-tuan. Malah saya merasakan wow. Dikala Ketua SPRM diasak dengan begitu hebat sekali oleh netizen, oleh Rafizi Ramli, oleh pihak DAP, malah Pemuda Amanah sendiri, malah ABIM sendiri, untuk menyiasat Azam Baki dan direhatkan. Ada juga yang menyuruh beliau meletak jawatan. Tiba-tiba SPRM membuka kertas siasatan perjanjian RM1.1 bilion libat kerajaan dan syarikat asing. Wow. Terbaik, tuan-tuan. Yang melaporkan isu ini adalah NGO yang kita sedia maklum. NGO ini hidup atas dasar apa saya pun tak tahu. Sebab mereka banyak sangat melaporkan sana di pihak kerajaan, di pihak pembangkang. Saya pun tak tahu hak mana satu mereka sokong. Tetapi itulah kerja mereka. Tiba-tiba mereka ada sumber, mereka ada laporan dan SPRM mengambil aduan mereka. Tak apalah. Bagi saya SPRM ada hak lah kalau dia nak menyiasat. Tapi kalau kita melihat senario kebelakangan ini, apabila ada satu isu yang panas, dibawa pula isu yang panas lagi satu untuk mengaburi. Ataupun dia macam, dia panggil, tindak balas. Saya pun dah lupa teori apa. Baru ni saya ada bercakap. Kepala ni dia banyak benda nak fikir. Jadi berbalik kepada isu perjanjian 1.1 bilion, yang melibatkan kerajaan Malaysia dengan sebuah syarikat asing. Maknanya di sini dia tak tulis pun apa dia syarikat asing tersebut. Tapi semua orang tahu syarikat asing itu adalah ARM Holding. Perjanjian 1.1 bilion kan. Dan di sini juga tidak dinyatakan, tetapi berdasarkan maklumat daripada artikel Malaysia Gazette, pihak SPRM difahamkan telah mendapatkan beberapa dokumen berkaitan perjanjian tersebut daripada Kementerian Ekonomi pada 13 Februari 2026 lalu bagi membantu siasatan. Batuk lah pula. Sumber turut memaklumkan kes berkenaan berkait isu ketirisan dana kerajaan yang membabitkan peruntukan besar berjumlah RM1.1 bilion. Jadi di sini apa yang dikatakan di Malaysia Gazette ini, dia mengatakan cadangan perjanjian itu dikatakan tidak mendapat persetujuan daripada MOF dan MITI, namun ia tetap dimenterai dalam tempoh yang singkat. Kita kena faham, tuan-tuan, kenapa kerajaan nak sangat bekerjasama dengan syarikat ARM ini. Kena faham, tuan-tuan. Sebab apa, tuan-tuan? Pok-pok ni bukan mereka rajin membaca. Mereka tahu, 1.1 bilion mesti Rafizi ke siapa ke dapat komisen. Cai, betul. Okey. Apa dia itu perjanjian yang dibuat sehingga bernilai RM1.1 bilion? Ni saya nak bagi tahu. Kerajaan Malaysia menandatangani perjanjian kerajaan Malaysia, tuan-tuan, bernilai USD 250 juta sekitar RM1.1 bilion dengan ARM Holding PLC untuk membeli lesen harta intelek, IP, chip dan teknologi reka bentuk chip yang akan dibayar secara berperingkat dalam tempoh 10 tahun.
tuan-tuan. Ini dalam bidang semiconductor. Okay, sebelum ini kita hanya memasang saja back end, tapi sekarang ni kita nak menjadi front end. Tahu ke apa back end dengan front end tu? Okay, kita nak jadi front end, kita nak menghasilkan mereka bentuk chip kita sendiri. Bagi saya projek ini bagus daripada projek Jati Madani. 1 bilion juga. Tetapi saya rasa majoriti daripada projek itu gagal. Kan? SPRM tak mau siasat kan? Ini pun projek 1 bilion juga. Kena siasat. Sejati Madani ini. Tapi tak ada orang nak buat laporan. Cai, betul. Tuan-tuan boleh baca, konsep dia adalah untuk melatih 10,000 jurutera reka bentuk IC untuk mewujudkan 10 syarikat chip Malaysia yang bernilai pasaran puluhan bilion USD. Daripada perhabis kat Jati Madani aku pun tak tahu. Tanam sayur, tayung ogi. Tanam cili lingkup. Drone, jatuh, jahanam, huyuk. Jati Madani pun 1 bilion juga tuan-tuan. Harus di SPRM harus masuk itu. Kenapa tak masuk tu SPRM? Okay. Jadi berbalik kepada isu ini. Okay tuan-tuan. Saya ada refer satu Facebook di mana memaparkan wajah Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Rafizi Ramli dan Datuk Seri Tengku Zafrul, di mana mereka melancarkan perjanjian ini, melancarkan Malaysia Semiconductor Valley, macam itulah. Tuan-tuan boleh tengok video ada dalam YouTube. Kan? Jadi di sini kenapa kita nak saya pun tak faham kenapa orang kata perjanjian ini tidak tergesa-gesa, walaupun walaupun tidak dipersetujui MOF dan MITI dimenterai juga. Saya rasa pelik tuan-tuan. Kerana pada dilancarkan perjanjian ini, dimenterai perjanjian ini, yang pergi melancarkan itu adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita. Takkanlah MOF dengan MITI kerana Rafizi cakap, "Oi, kami nak cepat ni. Apa kena setuju juga?" Takkanlah MOF dengan MITI bodoh sampai antara tu kan. Betul tak tuan-tuan? Sampai nak kena ikut Rafizi cakap apa. Cai, betul lah tuan-tuan. Tajuk berita ini saya rasa macam agak pelik lah daripada Malaysia Gazette. Bila dia mengatakan cadangan perjanjian itu dikatakan tidak mendapat persetujuan daripada MOF dan MITI, namun ia tetap dimenterai dalam tempoh yang singkat. Tuan-tuan, projek 1 bilion, 1.1 bilion. Takkanlah Datuk Seri Anwar Ibrahim nak lancar tanpa case study, tanpa buat analysis, tanpa buat research yang sepatutnya. Tiba-tiba nak pergi buat pelancaran projek yang bernilai 1.1 bilion, tuan-tuan. Wow. Saya rasa itu kalau Rafizi jadi Menteri Ekonomi, saya rasa tak jadi ni kan. Tak ada pula lah NGO nak pergi buat laporan. Sepatutnya NGO 3 suku ni, hampa buat laporan semasa Datuk Seri Anwar Ibrahim dah lancarkan menterai perjanjian itu, time tu hampa buat laporan. Nampak sangat sekarang ni nak divert issues. Okay, sekarang ni dah SPRM, ketua SPRM macam dah tak lena tidur. Semalam pun ada impunan tangkap Azam Baki dan Saudara Rafizi Ramli mengatakan selagi Azam Baki ini tidak diturunkan, tidak disiasat, himpunan ini akan diteruskan. Mungkin selepas puasa nanti akan lagi heboh lah. Dan bagi pihak Datuk Rafizi Ramli sebelum ini, dia mengata siasat. Siasat lagi bagus. Dan saya sendiri pun tertunggu-tunggulah siasatan ini kan. Kita nak tahulah betul ke kan. Datuk Seri Rafizi Ramli ni seorang yang suka ambil komisen, perasuah kan. Kita nak lihat lah kan. Itulah, kalau benda ni tak betul tuan-tuan, saya rasa Madani ke PKR ke
Oyuk pada PRU yang ke-16 nanti. So, apapun, teruskan SPRM. Siasat Rafizi Ramli. Rakyat Malaysia ingin melihat, ingin menentukan kebenaran. Kerana apabila saya membaca kronologi projek AM ini, ialah ini kita membeli IP. Kita pembayarannya bukan sekaligus, kita kena training, mereka bagi training. Dan akhirnya kita dapat IP itu, kita akan membina kita punya chips yang daripada 1 bilion itu lebih hebat. Kerana kita akan mendapat pulangan berbilion-bilion, tuan-tuan. Malaysia adalah satu negara pengeluar chip, bukan lagi hanya memasang back end. Let's go ke apa? Cai, aku nak cakap bahasa apa aku pun tak tahu. Nanti saya cari. Cai.